Ya Allah, selamat pagi dunia. Hari ini hari yang betul-betul cerah bagi Vince. Sabar jap, kenapa suara aku macam ni? Ke aku baru bangun tidur? Okey. So suara aku dah macam ni. Sabar jap. Korang. Sabar jap. Okey, aduh. Sorry lah, tadi suara baru bangun tidur. Sekarang lepas tidur. Okey korang, hari ni Vince kan baru saja dapat terima mesej, iaitu Vince diterima untuk bekerja sebagai cikgu di Tadika Mesra. Tadika Mesra Vince, iya tu. Vince ni pun suka dengan budak-budak. Tapi tak tahulah macam mana kerja Vince untuk hari ni. Ni pun first time nak pergi kerja dekat Tadika. Manalah tahu, kita tengoklah anak-anak dekat sana, kita ajak apa ABCD EFG apa tak. Yang penting kita ajar dia orang. So Vin tutup pintu dulu. Vin nak ambil barang ke atas sebenarnya. Sekejap Vin letak kat bilik kerja jap. Kita letak kat bilik kerja jap. Mana barang tu? Okey, kita ambil. Okey ni. Assignment pun dah ada, kertas-kertas pun dah ada, kunci kereta pun dah ambil. Jom. Kita kenapa boleh tertidur pula? Kenapa ada pinggan kat sini? Okay, kita ambil ni balik and then let's go. Kita bergerak terus ke Tadika Mesra lah. Vin tadi sarapan dah pagi tadi. Lepas tu Vin tidur saya. Tu makanan sarapan Vince tadi. So jom, Vince pun nak kena kunci pintu rumah. Nanti kan ada penyamun masuk kan, tak pasal-pasal. Aduh. Jap, mana Okay, kita naik kereta. Jauh dia orang kata. Jauh. Jauh ke Vin? Ya tu, dia orang kata jauh. Apa dia punya Tadika Mesra? So okay, Vince bawa kereta lah. Ini dah kenapa budak-budak ni? Dah lah, jom Vince gerak dulu lah. Okay, Vince ni sebenarnya tak sabar untuk bekerja dekat Tadika Mesra nanti. Sebab apa bang? Sebab Vince memang idaman Vince untuk kerja dekat Tadika Mesra nanti. So jom, korang tunggulah macam mana Vince nak sampai dah ni. Jujur Vince nak sampai dah ni. Ini ke Tadika Mesra dia? Mesra betul. Ajak Vince parking dulu. Macam kereta aku yang besar sangat. Okay, so dah settle. Kenapa aku tak turun? Boleh turun. Dia mungkin lag sikit lah. So let's go. Kenapa pula ni? Lag semacam ramainya budak-budak kat sini. Ya Allah, tak tahu. Siap ada bunga api lah korang. Ini ke tempat kerja Vince nanti ni? Sini mana bilik guru dia ni? Ini macam tandas. Ya Allah, ramainya murid dalam ni. Sabar jap, aku ni dah sentiasa lag ni. Sekarang tak pasal-pasal. Ini tandas. Ini tandas dia. Cantik betul. Tapi tu lah aku nak cari cikgu dia. Mana cikgu dia ni? Assalamualaikum cikgu. Cikgu Zarul. Cikgu, kenapa tak berbaju ni cikgu? Cikgu, cikgu buat apa ni cikgu? Cikgu kenapa ni cikgu? Inilah Magic. Ini ke Vince? Vince, selamat datanglah ke Tadika Mesra Tok Batin. Jadi, kamu first time kerja kan? Selamat datanglah, nama saya Zarul. Jadi, nanti tugas kamu senang je. Ajar dia orang ABC. Lepas tu suka hati kamu lah nak buat apa dengan dia orang. Boleh itu je. Tak susah pun kerja kamu. Senang je. Jadi saya pergi dulu ya. Nak cari awet je. Cari awet pula dah. Nak cari makan-makan jap dekat luar, okey? Itu saja. Jaga elok dia orang tau, okey? Bye-bye. Okey, baik cikgu. Saya akan jalan ke amanah cikgu. So cikgu nak pergi mana ke? Pergi jap. Saya letak dulu beg saya atas ni. Tak sana lah. Tak ramai rupanya. Tapi bolehlah kita cuba mengajar kan. So kita letak beg kita kat sini. Boleh tak? Tak boleh ke? Tak boleh lah korang. Sabar jap lah. Sini. Jap. Zarul. Kenapa cikgu Zarul? Lupa nak bagi permission. Baik. So okey. Saya duduk dulu. Ini ke kelas pertama Vin? Siapa nama? Dah. Semua duduk. Okey. Hanya bucuk. Kenapa kau tak turun daripada kursi ni? Ngelag ke? Tidak. Boleh. Aku yang ni. So selamat pagi murid-murid. Perkenalkan, nama cikgu. Korang dah reti baca belum?
Nama Cikgu Vince. Korang panggil je Cikgu Bin. Cikgu Vince akan ajar korang macam mana nak jadi pandai. Tak reti. Full lama nama kamu siapa ni? Aidil. Busuknya kamu. Pergi mandi. Boleh pun tak busuk ni. Mesti berak dalam spender pula. Dalam boxer ni. Apa ni? Hai cikgu. Hai korang. Jadi Zafran Gamer. Jangan main pedang. Berbahaya. Kamu ni lah. Korang alien pink. Nama korang Raihan. Ini cikgu baca Cikgu Zarul tadi. Tapi itulah tak apalah. Okey jadi Zarik sabar Zarik. Cikgu tak mengajar berjoget lah. Sejak bila cikgu mengajar berjoget pula ni? Okey tak apa. Jadi idea kamu ni busuk. Busuk Masyam. Aduh. Kenapa pula ni ramai pula budak. Dah jom. Jadi hari ni cikgu nak ajar korang untuk melukis. Cikgu tak ada tempat mandi. Tak apalah. Nanti balik rumah mandi. Korang semua cikgu nak ajar korang melukis. Jadi korang pergi dekat meja masing-masing. Korang buat lah. Korang buat lukis muka Cikgu Zarul. Dia kan buruk. Buruk pula dah. Cikgu Zarul. Jangan main idea. Tak baik. Babap je lagi. Amboi dia tu. Amboi. Tengok macam Strong Mikael ni. Pandai dia belajar A, B, C. Apa tu tulisan dia tu? A untuk ayam. B untuk beruang. Guys, kamu duduk ke hulu ke hilir. Dah pergi melukis. No. Babab je lagi kan baru tahu. Ideal ni pun dah lah busuk. Aduh. Buat kerja korang je. Kenapa pula menangis ni Zafran Gamer? Kenapa menangis ni? Cikgu, saya tak erti is. Cikgu boleh ajak akan Zafran Gamer. Boleh igu. Apa bahasa kamu cakap ni Zafran Gamer? Tak reti berlukis? Ini cikgu seni. Jangan risau, tak apa. Lukis je gambar bunga. Zafran kan pandai lukis bunga-bunga. Nanti nak bagi surat cinta. Korang berdua ni dah kenapa Kais Zarul? Aduh. Alien Pink, kamu kenapa main atas meja cikgu? Jangan bersepah kat meja cikgu. Apa ni? Dah tak ada tempat duduk. Teguk pis. Alamak. Tak apa, duduk mana-mana. Duduk atas lantai pun tak apa. Idea janganlah main pedang. Aduh. Alamak, diorang ni susah juga korang nak jaga. Budak tadika ni ingatkan senang. Aduh, menyesalnya. Dah. Cikgu nak buat apa? Cikgu pun tak tahu nak buat apa dah. Kenapa korang kacau? Cikgu ni pergi buat. Aduh, tidak. Tolong. Aduh, tak laratlah macam ni. Janganlah nakal sangat korang ni. Alamak. Kalau macam ni, baik aku jadi cikgu sekolah menengah. Ini baru tadika. Alamak. Aduh, dah serabutnya cikgu. Mana Cikgu Zarul ni? Mana nak tukar shift ni? Kata nak tukar shift. Mana Cikgu Zarul ni? Cikgu Zarul. Nak pergi mana tu? Cikgu Zarul, tolonglah. Tengoklah murid-murid ni cikgu. Saya tak larat lah aku nak jaga diorang ni cikgu. Cikgu, dah lah cikgu. Saya rasa saya dah malas nak mengajar cikgu. Dah lah, bye-bye. Lari. Tolong. Alamak, aku kena kejar. Okey geng, macam itulah untuk RP kita pada hari ini. RP drama pendek iaitu Vin bekerja sebagai cikgu tadika. Geng, tengoklah betapa susahnya Vin nak jaga budak-budak tadika ni. Diorang duk kacau. Tak nak dengar cakap. Dah kata babab, sat lagi kita yang kena kacau lagi. Aduh, susah betul. Apa tu? Tak ada bahagian 2 ke? Bahagian 2? Apa yang bahagian 2 ni? Jadi korang, kalau korang seronok dengan cerita ni, jangan lupa tekan subscribe, like, komen. Dan jangan lupa untuk komen tu korang komen nama korang. Kalau korang dah tengok, korang komen lah nama
nama saya Zafran. Jadi thank you korang for the watching. Kalau korang suka video macam ni lagi, stay tune untuk video-video yang akan datang. Jadi bye bye semua. Bye bye. Dah aku nak balik.